Tim aku ni. Betul. Macam Aku ni, tak tahu bro. aku bagi korang satu example lah. Masa Italy menang World Cup tu, dia tak concede satu gol pun. Dia concede masa final je lawan France. You know, so defensive is important. Tapi dengan cara yang kita concede, kita leaking goals, kita dah leak apa 26 goals. Aku macam tergelak saja. 26 goals bro. GA kita, kau gila ke? 26 Kau goals. tengok goal difference kita tak sepatutnya pun duduk kat situ bro. Betul, Kita nombor berapa? Nombor 5, nombor 4. Kita nombor tak 4. layak. Kita ni goal difference 4 je. Kita skor 30. Compare benda bro? Ni nak 18 games lah, 19 games lah. Last Bro, season, dah habis dah season bro. Dah habis dah half season. ya, lagi satu game lah. Tak, lagi 2 games. Dah habis No bro, dah habis lah bro. 19 Dah. Arsenal dah jumpa Aston Villa dah bang. Dia dah jumpa dia tu kalah. Next game dia jumpa Aston Villa lagi. Kita pun dah jumpa dengan Leeds. Leeds kita dah jumpa dah. Ya, dah habis lah bro. Next game dah habis. Next game is Ya, game ya, week ya. 19. Consider dah official habis lah. Correct. So, tak mal, maksud aku, kita last season kita skor 80 lebih goals. And 26 tu macam ibarat satu gol salah satu season je. betul. Agree. Betul ke aku dengar salah keep performing bro, AFCON? Gol. Setiap game gol. Dah game kedua dah ada. Dua-dua gol. Means that you as a manager, kau kena bring the best out of your player bro. You have all the world class player at your disposal bro. Kau kena pandai guna bro. Kau tak boleh harap moment player bro. Kau kena pandai. KTK banyak kali dah save dia. Baru ni Kiesa Tapi save last game dia lawan tim mana tu penalti lah bang. Doesn't matter. Tak matter. Doesn't matter. It's a Gunners pun few games banyak game score bola under pressure on goal, penalty bro. tu, Bal. Under pressure penalty tu. Wah, apa tengok Saya tak tengok. Mal. Gunners, Gunners Abang tengok game ke bang? Tak, yang Tengok. Fcon tak tengok lah. Kalau yang bertindan aku tak tengok lah bro. Because rumah aku Tengok kan ada highlight 2 je lah. TV. Gol je lah. Bro, rumah aku ada 2 TV kan. Satu dekat luar, budak-budak Liverpool dekat luar, budak dalam budak Gunners. So actually aku boleh tengok dua-dua lah game tu. Gunners play well bro. Dia menang 2-1 tu. Banyak Saka create the chance bro. They should have win. Aku rasa maybe 3-4 gol. Betul? Yeah. Kita tak bro. Kita 2. Nasib baik score 2 gol bro. Betul. Kau pergi tengok highlight So Gunners main. abang apa ni harapan second half tu at least 1-2 gol lagi lah kan. Saya macam tu. Ya betul. Saya Jelas saya bro. bergantung dengan You need to mimpi abang Mat. You need Kisah to masih kill the satu game. skor. Kau habis half time 2-0. Early start the second half. Go and find third goal bro. Bila kau dapat third goal, actually kau dah demoralize Wolf punya player bro. Dia sekarang almost relegated. Kau leading 3-0 bro. Maksudnya engkau dah demoralize dia bro. Dia takkan boleh main dah bro. Sekarang kau main 2-0, kau bagi gol kat dia, bukan kau bagi hope ke kat dia bro. Kau bagi chance kat dia bro. Yeah, because, betul kan? Because kita invite pressure, Mal. Kita itu yang Yeah. cakap kat BTT. Because when we play safe, we invite pressure, and then that's when our players getak, you know. So cara permainan kita ni sebenarnya tak efektif. Tapi Arne Slot nak main macam tu, you know. So, Okay bro, adakah salah satu punca dia pada pandangan korang lah kan? Punca dia salah satu kenapa gameplay kita macam ni adalah sebab assistance slot juga. Assistance slot yang tak efektif. Legend Belanda. aku tak salahkan assistant dia bro. Aku salahkan kepala dia. Yeah. True. At the end of the day, Nothing to do dah. Yeah, at the end of the day kepala You bro. make a call, right? You as a manager, head coach or whatever you call lah. Yeah. You make a call. Kalau assistant manager dia buat hal, dia boleh je sack dia. Buang. True. Buat apa? Ambil jerat ke? Tak, slot ni dia tahu tak yang dia sekarang ni main dekat Liga Inggeris? Dia bukan cakap Tahu pasal tak? bahasa Inggeris. Dia tahu season lepas dia tahulah bang, tapi season ni aku peduli apa, aku dah champion. Suka hati aku lah. Ni tactical aku. Betul. Aku fikir dia macam tu bro. He take the risk because you know why? Season lepas dah champ. So season ni no what do you call no pressure bagi dia. Tapi kita yang pressure bro tengok game macam tu. Betul. Dah banyak game. Tak, macam mana kita nak compete dengan big team kalau
kalau macam kata Latif tadi, this is how we gonna play. I mean, teruk. Macam mana kita nak compete dengan City? Nak compete, Bro, kau bro. kalau Tak payah Macam fikir. jauh Tak- sangat bro. Dengan tak City payah- tu tak sangat payah jauh lah. fikir. sebab Latif ada cakap kita nak main slot cuba nak main total football tiki taka, tapi passing kita slow, build up kita slow, player kita pun slow. Then how you gonna play all that such? tak ada. Ini cerita pasal passing ni, Jones ni, dia punya passing okey lah bang. Tapi banyak sangkut kalau dia buat through ball, killer pass. Banyak kali bang dia cuba buat bang. Curtis Jones, I think his attributes memang not really like passing lah. Dia punya attributes sebenarnya memang untuk hold the ball dan invite opponent, tarik opponent. And that's Ada his satu style. part tu bang, dia punya killer pass tu counter attack terus. Ya. Yeah. Betul sekali tu kan? You have to take a risk, Bal. Sebenarnya play macam tu Tak, dia tak kau tahu buat ke bang, mistake. benda yang tak dia tak tahu ke. Ya. Oh dia tak boleh ni, tak boleh, tapi dia But- nak passing juga. Bal, itu instruction dari siapa, Bal? Siapa ni Curtis, go make sure you make some through balls. You know, I need you through Who balls can to break the attackers. Yeah, to break the line. At least to break pass the it to lines. Florian Wirtz. You know, I Yeah. need you to do that. You know, aku bagi Yeah. kau satu Jelas, acting bro. lah dengan Arnold Slot. Jelas, bro. Siapa, bro? Jelas. Siapa yang cakap macam tu, bro? Curtis Jones ni akan dengar cakap apa ni. Bro, apa dia ni nak main skrip cara macam kepala ni je. skrip biasa lah, bro. This came from the managers, bro. Yeah. Came from managers, bro. Aku bagi kau Curtis dia Jones kena enabler ni. buat, bro. Bro, dia kena buat. Kalau dia tak buat, bro, maybe dia kena drop nanti. Untuk next game, silap-silap dia kena drop. So, baik dia follow, bro. Also another reason, also the thing about Curtis Jones sekarang ni, dia kena be careful because he wants to play for World Cup. You know, dia nak masuk the England team, you know. So he needs to perform lah. Okay bang, Soboslai next game main kan? Yes. Main. Main. Okay, so right back tu memang bukan Soboslai lah, memang dia akan letak Frimpong. Ngada kan, akan lempang Dia akan letak Frimpong. Ha. So winger dia akan letak Kesa. Kalau dia tak nak letak Kesa, Bro, boleh kenapa letak, tak nak taruh Bradley, Bal? Kenapa tak nak taruh Yelah, Bradley? itulah kalau dia letak Frimpong right back, dia letak Kesa atas. Kalau dia tak nak mainkan Kesa, dia letak Frimpong, dia letak Bradley right back. Okay. Ya, okay. So bang, midfield kita ni McAllister, Ryan Gravenberch, John Soboslai, Words. Ya. Correct. Ya, So, mesti, bang, ya. Mesti. Ya. Soboslai next game ni main. Siapa yang bakal tak dapat tempat tu bang? McAllister ke Jones ke? Keza apa? Keza. Aku bagi. Keza? Aku bagi. Tak bang, Kesa kita dah letak, contoh kita letak Frimpong kat situ. Bradley main right back. Oh, Frimpong kau kalau push depan. right wing. Oh, okay. Aku tak Kita rasa. cerita pasal Jones. Aku tak rasa. Soboslai. Aku tak rasa dia akan buat macam tu. I think Leeds punya ni game, dia probably akan main the same midfield pasal everyone is available. Curtis, Gravenberch, Zoboslai, Woods, McAllister. Semua main lah. And one thing for sure, Gakpo is playing. Semua Tak. main. Oh, Semua dia dia kau kena consider Gakpo on left lah, bro. Ha? Kau kena consider Gakpo on left. I'm sure Gakpo akan main, bro. Why not? Hari tu dia Ada what reason, tukar. bro? Dia takkan start Dia, Gakpo, okay, bro. aku bagi kau satu ni lah. Aku faham apa Bal nak tanya ni. So aku bagi kau satu senario. Dia akan buat dua senario. Kalau dia nak main macam mana dia main sebelum-sebelum ni, yang konsisten ni, aku tengok macam mana cara dia main. Itu aku punya selection of players lah. AKTK up front. Okay, so dia main 5-5 ni. Kalau dia buat palat, dia main dia buang dia Gakpo, dia akan main kiri, dia main Frimpong belah kanan. Lepas tu dia main Woods, and then dia main Curtis Jones dengan Gravenberch. Mecca dia drop. Aku tak buka Mecca tak boleh lah dia drop kan. Zoboslai lah kena main. So I don't think he will play Frimpong. I don't think he play kita Frimpong. punya bro, kita punya turnaround ni after this memang short. Every 2 or 3 days kita ada match. So tak pelik kalau dia rotates, bro. Tak pelik sebenarnya. Ya, Tak pelik pun. lawan Leeds ni bro, I mean I don't think Frimpong to me right back is okay lah. I mean ni, so kalau nak ni, I think he will play the same midfield. So that's the thing that I feel lah. Words kiri, Mecca, Zoboslai kanan, and then Curtis and Gravenberch. Unless he Aku wants rasa to Gakpo start, bro. aduh.
Itu. Aku rasa Gakpo start. No, aku tahu kau tak suka bro. But sometimes kau kena dengar bro. Dia punya best player is Gakpo. So Gakpo akan start bro. Tak, okey. Aku tahu lah. Kita kena pasrah, kena terima yang Gakpo akan main tu. Hari tu bang, Ayat hari tu Kau Gakpo cakap masuk. kau nak bagi sedap hati kau. Tapi yang sebenarnya Gakpo main. Hari tu dia Gakpo tukar dengan KTK. Gakpo main left juga kan. Words letak Yes. tengah-tengah. Dia main words main striker apalah. False nine. Dia patut main di Gakpo je tengah tu. Apa yang masalah Betul. dia tu? Apa masalah Betul. dia nak main dengan Gakpo kat tengah tu? Tapi Body ada. Betul tak? Strength ada. So Gakpo should stay at 9. Klopp pun Daripada guna Gakpo daripada 9 dia bro. letak words yang kecil tu Ben. Ya. Oh. Kena bully bro. Word duduk situ. Dia tak words, Gakpo masuk pun tak ada function tu. dia main dia Words. dia suka Words main. kau nak tengok dia flourish bro. He need space. Creative player dia need space bro. Dia Kau pergi suka taruh main dia player as ada false nine. position lah. Itu masalah dia Mangkuk Ayun ni. Itu yang buat mengiap tu. Kau tahu tak? Aku rasa macam nak question sikit lah dia punya sijil bro. Ada tak siapa boleh tolong dia review bro. CJ coaching dia. Si Jil kucing dia ke ni lah. Aku dah macam apa dia buat? But you know lah, as long as we keep grinding 3 points, aku mulut pun tak banyak sangat lah bro. Kalah siap lah Tapi kau. Mal, dia macam ni Mal. Okay, grind 3 points but Wolves bro, aku menyirap Bro, kita. the bad way. Aku tak pernah kata aku happy pun bro 3 points tu. Allah bro, it's unbearable to watch bro. Second half tak boleh tengok langsung. Ya, aku macam Aku game hari tu 3 benda je aku happy. Kesah main, Florence score, 3 point. Ni je. Ya, ya. 3 benda Aku je cakap kat kau bro, aku dah tengok banyak game Kekes start bro. Kau bercari dekat aku di mana Kekes bawa bola ke depan, cross, successful cross. Berapa biji bro? Mal, okay, kejap. Tunjuk kejap. kat aku statistik. Kau tahu, okay, kejap. Ini soalan aku. Ini just statement aku. Aku tanya juga orang-orang. Dorang kata contribution ke case is not on assist, it's not on shots on goal. Dia punya runs bro. Dia punya runs yang dummy mengelirukan. Itu contribution dia bro. Apparently. Kau terima Bullshit tak? lah bro. Tak, No, bullshit. Mana boleh. tak boleh. bukan. Tak. Ini certain people tau. Wajib right back, Some- left back kena cross juga. Some fans cakap dengan aku macam ni. Fan Cakap, yang itu nanti tape sebelum kau pergi aku nak cakap fan tu ialah fan yang benda bila kau tanya Nunes is it Nunes a good striker, the same fans yang akan cakap Nunes is very good striker you know. Betul. Sebab apa dia menghuru-harakan defense. Kucak Bro, I'm kacir. not buying my number 9 untuk kucak kacir defense orang bro. Aku nak goals number 9. Yeah, Apa betul. untuk kucak kacir semua. So, I'm not having that bro. Cheer. macam ni hari tu kan dia masa gol AKTK gol forward tu kan dia lari dia nak nasib baik dia tak nak kacau lah Bro, tu. Nasib baik dia I'm tak not ambil having bola that, betul tu. aku cakap dengan kau. So I'm not having that bro. itulah untuk aku Sama orang yang mentality sama yang akan cakap dia bukan contribution macam tu. You as a left back or right back, so you kena bring stability to your centre half. Banyak mana bro Robo cover Van Dijk dulu kalau kau tengok. Banyak mana ada satu season tu dia neck to neck dengan Trent bro on assist. Ya, ya. Bukan untuk team, untuk whole EPL. Trent ada 13 assist, Robo ada 12. Something Ya. like that bro. That's crazy stats bro. Siapa yang coach dia dulu Terror coach dia tu. But- Gede. Mal, patutkah kita accept bukan? And Robo is not as a world class player bro. He's not even the best player in EPL season before that. He was Hardly of us kenal dia. He He's was- playing for siapa? Hal lah. Hull. He was one of the best players performers kat Hull. So then we bought him. But not in EPL right? But Kerkes in EPL tau, team of the season as a left back. Ya, itulah dia. Then Tapi point tu Latif ada cakap dah sebelum ni. As a professional player, dia dapat instruction daripada siapa untuk main macam tu. betul lah, aku agree yang itu. Aku Jadi- tak marah kat Kerkes bro, but aku cakap macam mana kau coaching satu player the best left back season lepas, tiba-tiba dah 3 game aku tengok successful cross dia. Pergilah check statistik, aku tunjuk kat aku nak tengok berapa successful cross dia bro.